Bismillahirrahmanirrahim. Betul pun saya pakai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras semua ya. Alhamdulillah. Ustazah kurang waras sikit. Sakit perutnya meradang. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana memberi peluang untuk kita belajar, ya, belajar tentang agama. Sedikit ustazah bukanlah seorang yang pandai sangat, tetapi kita sama-sama berkongsi ilmu. Ustazah bukan penceramah, ustazah hanya seorang ustazah aja, ya. Ustazah ada tauliah kitab, pengajian kitab. Ustazah tak ada tauliah penceramah lagi. InsyaAllah ustazah akan ambil pada 23 hari bulan ini. Jadi ustazah bukan penceramah, ya. Ustazah hanya guru mengajar pengajian ataupun pendidikan Islam. Gitu ajalah, lebih kurang. Okey, ini tajuk yang diberi pada ustazah di ambang Ramadan, ya. Andai ini Ramadanku yang terakhir, ya, andai ini, ya, andai Ramadan yang akan menjelma ini Ramadan yang terakhir. Minta maaf, Pedak Kelantan mesti tetap ada, ya. Ustazah orang Kelantan, ya. Andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita, apakah kita dah bersedia? Adakah kita dah beres hutang-hutang Ramadan kita yang telah lepas? Ya, sini muda-muda lagi. Ya, apakah dah selesai dengan fidyah kita, dengan qada puasa kita yang lepas-lepas tu? Ya, sebab nak masuk puasa lain pula dah ni. Kalau tak selesai itu, maka kita berdosa kepada Allah. Ya. Okey, tak usah takut. Ustazah akan terangkan, jangan takut, sebagai peringatan buat kita, ya. Okey, tengok muka surat 1, ya. Kita tujuan ustazah bagi nota ini supaya boleh buat rujukan kat rumah. Ya, bila kita kalau tak ada nota, kita pergi ngaji, kita tak buat catatan pula, bila keluar aja dari pintu surau atau masjid, habis. Betul tak? Kan, kalau ada nota ni, sekurang-kurangnya kat rumah kita balik, kita letak atas meja, sekurang-kurangnya suami kita pun boleh tengok, anak kita pun boleh tengok. Jadi sebab itulah ustazah buat notanya. Okey, tengok muka surat 1. Ramadan menanti, adakah kita sudah bersedia? Dah bersedia nak nyambut Ramadan? InsyaAllah. Puasa tahun ini dah ganti? InsyaAllah, ya. Mudah-mudahan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rejab telah berlalu, manakala Sya'ban pun menjelma. Moga diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah Ramadan tinggal berapa hari lagi? Ya, sekejap lagi akan menjelma. Ustazah kalau tak ada pegang tangan, tak ada kekuatan masa nak ngajar. Mesti ada pegang tangan, ya. Okey, dalam bulan Rejab lalu kan, dah kira sebulan lepas lah. Dalam bulan Rejab tu ada apa? Apa yang istimewa bulan Rejab? Ada Isra dan Mi'raj, iaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus ke Sidratul Muntaha dalam masa 1 malam, iaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian bulan Sya'ban yang kita hadapi sekarang, apa ada dalam bulan Sya'ban? Apa ada dalam bulan Sya'ban? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pun telah berlalu. Tunggu tahun
depan kalau kita panjang umur. Ya, apakah dalam masa nisfu Syaban, malam nisfu Syaban, segala amalan kita baik dan buruk selama setahun diangkat. Selama setahun pada malam nisfu Syaban itu, dan diganti dengan buku diary catatan yang baru. Amalan kita harian sekarang ni setiap hari Isnin seminggu sekali diangkat, kemudian dikumpul-kumpul pada malam nisfu Syaban tu, terus naik menghadap Allah. Ya, setiap hari Isnin, ya, amalan mingguan kita diangkat. Malaikat silih berganti. Malaikat ini, ya, malam subuh turun ke bumi. Jasib siang bila pula dia turun. Ya, macam apa? Security. Macam tu lah malaikat menjaga kita. Ya, maknanya ada naik, ada turun, ada naik, turun. Bawa naik catatan perbuatan kita, baik atau buruknya. Ya, yang baik alhamdulillah, yang buruk wa na'udzubillah min zalik. Apa kita malam nisfu Syaban, iaitu malam Selasa, ya, Isnin malam Selasa baca Yasin 3 kali. Okey, alhamdulillah. Ya, kalau tak sempat nak baca Yasin pada malam Isnin malam Selasa, lepas tunggulah setahun lagi. Okey, kemudian malam tu ada solat tahajud, ada solat hajat, ada solat taubat, ada solat witir, ada. Bunyi sikit aja ada. Ya, ya, insyaAllah, ya. Kemudian, ya, amalan buku catatan baru turun, ya, nak catat baru pada malam nisfu Syaban juga. Ya, di takdir kita, rezeki kita, umur kita panjang ke pendek dicatat pada malam itu. Ya, ajal kita bermula dari malam nisfu Syaban tu, pertengahan tu dah ditulis dah siapa yang akan mati pada nisfu Syaban ni sehingga nisfu Syaban tahun depan. Ya, nasiblah kalau kita dah takdir tertulis, maka kita akan mati pada tahun berikutnya. Ya, daun sirdatul daun pokok apa? Sirdatul Muntaha tu, daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Jadi bila nama kita yang daun yang tertulis nama kita, contohnya Hasnah binti Idris, ya, gugur, maka kita akan mati. Ya, 40 hari dari Lauh Mahfuz akan turun ke pada malaikat. Ya, malaikat akan turun kepada satu-satu, akhirnya kita akan meninggal. Ya, boleh faham, ya, cakap Ustazah, boleh faham, ya? Okey, kemudian kita masuk pada muka surat ini dalam bahasa. Sebab masa Ustazah beritahu, Ustazah pun terus dari bahan dan terus dari rupanya dah lepas malam nisfu Syaban. Okey, kita masuk pada muka surat 6, puasa Ramadan. Ada pen, bawa pen, ya? Kongsi kok. Ada boleh yang ditanda, tanda, ya. Ingat dia, Ustazah bukan pandai sangat, tapi kita sama-sama belajar, ya. Okey, dalam bulan puasa ada apa? Ada apa? Lailatul Qadar. Rebutlah peluang ini. Sebab Ustazah pernah jumpa, ya, malam Lailatul Qadar. Udaranya terlalu sejuk sampai ke tulang. Masa tu Ustazah tingkatan 6. Nak ambil periksa sekolah agama apa tingkatan 6 tu?
ambil start. Kenapa tak boleh tidur tengok kawan tidur semua masa duduk bersewa Muhammadi. Saya pun keluarlah ke halaman rumah sewa, duduklah baca buku, menghafal. Sebelum baca tu menghafal dulu, lepas tu dah sejuk, bawa tuala. Ya, kemudian tuala tu saya pokok putih tu, biasa pokok putih tegak gitu kan. Pokok putih tu tunduk gini. Saya meletak tuala kat sangkut sini. Lepas tu teringat, kenapa pokok putih ni biasanya tinggi, tiba-tiba tunduk gitu kan. Oh, padahal kodal saya pun terus pergi panggil kawan-kawan datang tu udah tegak balik dah. Tuala ustazah tu maknanya dah tinggi dah. Ya, jadi kita merasalah suasana tu. Ya, suasana tu burung pun tak berbunyi, tak berkicau. Sunyi sesunyinya, nyaman senyamannya. Ya, kalau masa malam Lailatul Qadar, ustazah akan terasa, oh malam ni mimpi Lailatul Qadar. Ya, sebab terasa kesejukannya sampai meresap ke tulang kita. Tak boleh nak cerita dengan orang rasa macam mana. Ya, alhamdulillah lah. Lepas tu alhamdulillah dah sempat berdoa juga. Doa baca buku tu lah. Doa lain tak sempat lah. Nak kejutkan kawan. Okey ya. Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey. Sekejap lagi Ramadan akan tiba, iaitu insya-Allah pada 19 hari bulan 2. Hari ni 7. Jadi berapa hari lagi? 12. 12 hari lagi. Apakah kita dah bersedia? InsyaAllah. Puasa dari segi bahasa ialah menahan diri. Okey, manakala puasa dari segi syarak pula ialah menahan diri dari makan dan minum, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ya, dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, boleh ya? Dapat semua nota? Dapat ya? Okey, jenis-jenis puasa dalam Islam. Ada di sini terdapat 2 jenis. Satu, puasa yang diperintahkan syarak. Ya. Ini puasa yang diperintahkan syarak pula terbagi kepada 2, iaitu puasa wajib, fardu. Iaitu puasa yang diwajibkan oleh Allah seperti puasa pada bulan Ramadan, wajib, dan diwajibkan oleh hamba seperti nazar, ya, puasa kafarah dan puasa qada. Puasa nazar mesti ditunaikan. Kalau tak tunai maknanya kita berdosa. Contohnya kalau anak aku dapat masuk universiti, ya, kita bernazar nak puasa 5 hari. Kita tak cakap berturut-turut ataupun tidak. Jadi kita boleh puasa minggu pertama 1 hari, minggu kedua 1 hari. Kalau kita cakap berturut-turut, maknanya kita kena puasa direct berturut-turut. Ya, itu wajib. Tak boleh kita niat 5 tapi kita puasa 3, tak boleh. Ya, kita berdosa kepada Allah. Okey, kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah ni apa dia? Melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan puasa. Ya, pada bulan Ramadan. Kafarah ni bukan kena pada kita kaum wanita, tapi kena pada suami. Ya, kafarah ni ya kena pada suami. Suami yang kena bayar denda ni. Kita orang perempuan, kita kena puasa dan bertaubat. Tapi lelaki puasa, taubat dan kafarah. Kafarah ada 3 pilihan. Satu, apa dia? Satu, sama ada memerdekakan seorang hamba. Kita tak ada hamba dah sekarang kan? Okey, yang kedua, bagi makan, ya, 60 orang fakir miskin.
Ya, secukup seorang, secukup sehari, ataupun pilihan yang ketiga. Kalau yang kedua kita tak mampu. Yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut, tak boleh berhenti. Si suami ni kena puasa, bukan kita puasa. Ya, dah puasa 59 hari. Contohnya ya, 59 hari, tiba-tiba hari ke-59 tu demam. Doktor suruh makan obat. Maka 59 hari tu secara automatiknya terbatal. Pun gitu saja. Kena ulang balik hari pertama semula. Itulah ya, sebab tu saya fikir kenapa lah dekat bulan puasa ni ramai geluri-galuri. Ya, kalau kuat iman tak apa. Faham kan? Kita bermuda juga kan? Ya, walaupun setengah kawan bertanya, walaupun isteri dia yang meminta, ya, walau isterinya yang meminta, tetapi kafarah denda tetap pada suami. Okey, bagaimana kalau suami kita dah meninggal, kafarahnya belum bayar? Siapa yang harus bayar? Kita, isteri kena bayar. Kita yang tahu, anak tak tahu, betul tak? Ini rahsia kita. Kita yang tahu, kita yang kena denda. Kita yang kena bayar. Macam mana nak bayarnya? Kita nak bayar macam mana? Ya? Kita tak boleh puasa. Okey? Ganti kita tak boleh puasa. Kita ambil yang kedua tu. Pilihan yang kedua iaitu bagi makan 60 orang fakir miskin. Fakir miskin, ya, bukan tak termasuk. Fakir miskin ni asnaf ke? Asnaf. Fakir miskin asnaf kan? Ya, kalau kita buat makanan, kita bawa ke surau, tak semestinya kat surau tu semuanya miskin. Jadi kita kena cari orang fakir miskin, kita kena hantar makanan ke rumah dia. Tapi rahsia lah, jangan cerita ini akak ni bagi makan ni kerana kafarat bulan puasa. Jangan macam tu. Malu kita kan. Kita kena jaga air kita juga. Kita niat sedekah aja, tapi kita niat dalam hati kita kafarat menggantikan ya suami. Selesai masalah. Kalau kita tak bayar suami kita, berarti terhutang dengan Allah. Macam kita je, kita isteri saja yang tahu. Anak kita, takkan kita nak cakap dengan anak dia dulu mak dalam bulan puasa dengan abang kamu gini-gini, kita nak cerita. Ya, malu kan? Kita senyap-senyap, kalau ada duit kita buatlah secara senyap-senyap. Ya, kita pastikan ada orang fakir miskin atau golongan asnaf tu kita hantarlah rumah dia. Anak yatim boleh tak? Anak yatim kafarah boleh tak? Boleh. Tak boleh. Dia asnaf, dia orang fakir dan miskin. Beza di antara fakir dan miskin. Fakir ialah dia belanja sepatutnya pada hari itu 10 ringgit, tapi pendapatan dia hanya 7 ringgit. Dia memerlukan 3 ringgit lagi. Tapi kalau fakir miskin, dia perlu belanja 10 ringgit hari itu, tetapi dia dapat 3 ringgit sahaja pendapatan. Itu beza di antara fakir dan miskin. Tapi sekarang semuanya tergolong dalam golongan asnaf. Ya, untuk apa tu? Asnaf tu sedap sikit dengar tak? Betul tak? Kalau fakir miskin ni rasa sayu, rasa kan? Kalau sebut asnaf tu ya rasa anulah sikitnya, rasa apa tu? Taklah terasa sayu sangat tu lah rasa. Bila sebut fakir miskin, kesiannya dia. Kita akan nak cakap macam tu, kesiannya dia. Ya? Okey, boleh ya? Puasa qada pula. Okey, puasa qada ni nanti Ustazah akan terangkan
di belakang nanti melalui whiteboard supaya kita faham. Ya, maknanya puasa kita aku puasa dah tahun 2025, kita kena ganti sebelum tahun 2026. Kalau kita tak ganti, berarti 2026 kita kena bayar puasa tetap. Kita katakan 2025 berapa puasa yang kita tinggal? 10 hari. Okey, kita tak ganti. Ya, sehinggalah 2026. Jadi 2026 puasa tetap kena ganti 10 hari. Tetapi kita kena apa dah? Fidyah berapa? 10 cupak. Okey, kemudian 2027 kita tak ganti lagi. Puasa kita tinggal 2025. Bawa pada 2027. Okey. Puasa tetap sama 10 hari, tapi fidyah dah bertambah jadi 20 cupak. Sehari dah bertambah. Ya, sekali ganda. Dan begitulah sampai 10 tahun. Bagaimana kita kalau dari balik kita dulu kita tidak pernah ganti. Ya, kita sepatutnya 5 hari aja. Tunggulah 10 hari. Tunggulah 10 hari. Ya. Ustazah, satu cupak bersamaan dengan berapa gram? Satu cupak bersamaan ada kat sini. Okey, kalau fidyah selama nanti Ustaz dari sini RM4 ya. Selama RM4. Fidyah, anggaran fidyah RM4. Ada tak sini Ustaz dah sertakan ya? Okey, muka surat 14, betul tak? 15. Satu cupak 675 gram ya, satu lebih kurang 1 kilo. Ya. Tapi kita sekarang ni beras packing 5 kilo. Nanti Ustazah akan terangkan nanti. Okey, boleh faham dia puasa qada dia? Okey, kemudian puasa sunat pula. Okey. Fidyah ni kalau dibayar masa kita hidup, boleh Ustazah? Lagi baik? Baik ya? Kalau dah meninggal nanti. Okey, fidyah ya. Nanti Ustazah akan terangkan ya. Okey, kita ambil satu-satu dulu. Puasa sunat mutlak iaitu puasa yang tiada pengkhususan dalil. Macam kita nak puasa saja-saja nak puasa. Yes, kita tak nazar anak kita kalau dapat masuk universiti kita nak puasa, kita tak nazar. Tiba-tiba terlintas nak nazar, terlintas nak puasa, kita terus puasa. Itu namanya puasa mutlak yang tak ada pengkhususan. Okey, kemudian sunat muqayyad ni ada pengkhususan dan dalil-dalil yang tertentu seperti puasa pada 6 hari Syawal, puasa pada hari Isnin dan Khamis, puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Tasu'a iaitu pada hari ke-9 bulan Muharram, puasa Ayyul Bid iaitu puasa hari putih 13, 14 dan 15. Ada setengah orang faham 15, 16 dan 17. Dia 13, 14 dan 15. Ada tak dapat nota ke? Ada, seorang. Ini ada. Yang lain tak ada dapat semua ya. Alhamdulillah. Ustazah betul start 30 je. Ya, semua dapat dah? Okey. Okey, puasa yang dilarang. Ada puasa yang dilarang. Begitu juga solat. Ada waktu yang diharam. Ya, solat. Tahu waktu diharam solat? Tahu kan? Dah tahu, tak apa, tak payah terangkan. Okey, puasa yang dilarang syarak iaitu
puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebab hari raya tu hari untuk kita makan kan, untuk kita bersukaria, bersama keluarga, kumpul. Kemudian hari Syak, okey, iaitu pada hari ke-30 bulan Syakban. Yang Indonesia ada puasa, Thailand dan Indonesia ada raya. Thailand ada raya, kenapa Malaysia tak raya? Thailand dan Indonesia puasa awal, kita puasa lewat. Katakan Indonesia dan Thailand puasa hari Sabtu, kita mula puasa pada hari Ahad. Lepas tu negara berlainan, kenapa kita nak ikut Indonesia atau Thailand? Kita ikutlah Malaysia. Kalau Malaysia kata puasa jatuh pada hari itu, maka itulah kita puasa. Kita tak boleh nak ikut negara lain. Ini sibuk, itu hari Syak namanya tu ya. Puasa ke tidak, puasa ke tidak ya. Jadi kita ikut negara kita lah, tak usah nak ikut negara lain. Okey, kemudian puasa hari Tasyrik. Tasyrik pada 11, 12 dan 13. Okey, puasa makruh pula puasa hari Arafah bagi mereka yang mengerjakan haji, tapi bagi kita di Malaysia sunat. Puasa pada hari Jumaat, tak boleh Jumaat saja, mesti Sabtu ada kawan, ada iringan. Puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad, mesti kalau ada iringan, mesti ada kawan. Kenapa? Kerana orang Kristian dia puasa pada hari Sabtu, dia puasa sehari saja, sama ada hari Sabtu ataupun Ahad. Dan kita tidak boleh macam tu, maknanya kita akan sama saja. Jadi kita kalau puasa hari Sabtu mesti ada hari Ahad. Kalau puasa hari Sabtu kena hari Jumaat mesti hari Sabtu, atau Sabtu kena hari Ahad. Kena ada kawan. Ya, okey. Kalau saja-saja nak puasa tak payahlah. Kalau hari Sabtu boleh, tapi kena Ahad pun kena puasa. Ya, kalau hari Jumaat saja-saja nak puasa boleh, tapi kena ada kawan hari Sabtu. Okey, kemudian puasa sepanjang masa. Sepanjang hari dia puasa. Ya, boleh bagi yang mampu ya. Bagi yang tak mampu tak payahlah. Kawan Ustazah dia puasa memang niatnya baik, alhamdulillah, dia mati pun baik, alhamdulillah, syukur sangat. Anaknya nak periksa di USIM tahun 2, nak periksa. Dia puasa, dia tekanan darah rendah. Ya, memang tak boleh nak puasa, tapi dia puasa juga. Lalas bawa mudarat, dah dekat nak buka puasa, anaknya tengok maknya semacam, suruh buka dah mak, puasa buka dah. Tak nak, dia ada sekejap lagi. Bila buka terus drop. Ya, bawa ke hospital terus meninggal. Ya, maknanya dia dah dia meninggal tu, niat dia pun baik, tetapi atas dari segi keselamatan, ya, kesihatan dia, memang dia tak boleh puasa. Tekanan darah rendah, dia selalu kena ada coklat kan, manis apa tu. Ya, dah ajalnya, tapi ajalnya ajal yang baiklah. Okey, kemudian rukun, syarat dan syarat wajib dan syarat sah puasa. Jadi semua kita dah tahu kan. Okey, rukun puasa niat, kemudian yang kedua menahan diri dari makan dan minum perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, begitu juga syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa kan seronok kan, bila ada nota gini, kita mata kat sini, telinga mendengar sambil kita baca. Betul tak? Telinga mendengar dah dapat 1. Okey, mata di sini dah dapat 2.
mulut kita secara tak langsung membaca dah dapat 3 pahala kita. Tak termasuk kita jalan datang lagi, pahala kita banyak. Kita datang tempat pengajian merupakan jihad, ya. Jihad fisabilillah. 700 pahala kita dapat. Ya, kita dinaungi oleh malaikat. Ya, kalau ada pengajian datanglah. Ya, mana-mana surau apa-apa pergilah. Kalau ke lapangan, mana kita sentiasa dapat pahala percuma. Ya. Okey, kemudian syarat sah puasa ni pun kita dah tahu. Islam, orang kafir tidak boleh puasa memayyiz berakal, ya, iaitu dapat membezakan yang baik dan buruk. Kemudian suci dari haid, nifas dan wiladah. Haid, ya, dah dekat nak maghrib dah, 1 minit lagi nak azan, tiba-tiba keluar dia. Puasa kita macam mana? Batal. Kalau tahu tadi aku makan dari tadi ya, 1 minit lagi nak azan dia. Ya, betul kan? Dah tengah duduk kat meja dah tunggu azan dah, tiba-tiba dah. Ya? Okey. Biasalah tu, ya. Okey, yang keempat, berpuasa pada waktunya. Waktu tu terkurang, Y dengan A, ya. Waktu, ya, Y dengan A nya tertinggal tu, ya. Okey, tambahkan Y dengan A. Boleh, ya, mengenai niat puasa. Okey, niat setiap hari nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Puasa wajib, perlu niat pada malam hari. Puasa sunat boleh niat pada siang hari. Ya, kalau terlupa malam boleh siang. Katakan pukul 12 balik dari kebun, meracung, lepas meracung buat kerja itu ini, belum makan lagi. Ya, tiba-tiba teringat puasa lah. Ya, terus niat puasa, kebetulan pada hari Isnin. Tapi kalau ganti boleh niat siang tak? Tak, kena niat malam. Ya. Seeloknya kita kalau puasa sunat pada hari Isnin, Khamis, ya, atau puasa sunat apa saja, niatkan sekali dengan puasa qada kita. Ya, niat qada dulu barulah niat sunat. Tetapi kalau qada dengan sunat kita tak boleh buka. Katakan kita puasa pada hari Sabtu, hari Ahad, kemudian ada undangan kenduri. Mana dulu kita nak dahulukan, puasa ke nak pergi kenduri? Kalau kita masa niat puasa tu kita niat puasa sunat saja, kita boleh buka. Ya, kalau ada undangan kenduri itu wajib kita pergi kan? Boleh kita buka. Tapi kalau kita malam tu niat qada dengan puasa, kita tidak boleh buka. Kita tak boleh buka sebab qada tu wajib. Ya. Jadi kalau kita niat puasa saja, puasa sunat saja, boleh kita pergi. Kan tak wajib pergi kenduri boleh. Jangan pula kita pergi kenduri tu kan makan tak puasa. Pandai-pandailah, ya. Lepas tu orang lain pula kan makan puasa. Tak 10 orang tanya habis pahala puasa kita. Baik kita buka puasa, ya, betul tak? Boleh faham, ya? InsyaAllah, ya. Kemudian, ya, jika seorang terlupa berniat puasa yang wajib di malam hari, ya, kalau kita lupa nak niat puasa malam, tiba-tiba kita teringat puasa Ramadan, kita lupa malam tadi nak niat, tapi kita sahur, cuma tak niat aja. Maknanya kita bersahur tu dah niat lah tu, ya.
kita kecil dulu ya. Alasan nak buka puasa, malam tadi tak niat mak. Ya, kita nak buka puasa. Tapi mak kata bersahur. Ya. Tapi kalau kita tiba-tiba tengah hari tu baru teringat, aku tak niat tadi. Terus niat. Jangan aku tak niat tadi terus pergi minum tak boleh ya. Kita dah, kalau budak-budak dulu kita tak tahu tak apa. Jadi maafkan, tapi kalau kita tahu tak boleh. Okey, niat puasa sebulan pula. Okey, nawaitu saum syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lupa niat tiap-tiap malam pun tak apa dah. Malam pertama tu kita terus niat ini. Jadi kalau tiap-tiap malam kita lupa tu tak ada alasan dalam. Ya, tapi nak niat lagi pun boleh, tak niat pun malam-malam pun tak apa sebab kita dah jamak pun luhur semuanya. Okey, boleh ya? Golongan yang dibolehkan tidak berpuasa, siapa mereka? Iaitu dikecualikan tetapi wajib ganti puasanya ialah orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Dia sakit ya, tak belum puasa sakit tapi masih ada harapan sembuh ya, dia perlu qada bila dia sihat. Okey, kemudian orang yang berjalan jauh, musafir. Kalau berjalan jauh ni musafir lebih kurang 2 marhalah saja kan. Kalau sini ke Kelang boleh. Sini lebih kurang lah ya, ke Kelang. Kalau ke Kuala Selangor tak boleh ya, ke Kelang. Boleh dah buka. Boleh buka puasanya tetapi kena qada nanti, kena ganti. Kalau sini ke Kelantan 8 jam, 8 kadang-kadang sampai 10, tengok bergantung pada jalan. Kadang-kadang sampai 14 jam. Nak buka boleh, tapi kena ganti. Tak nak buka, tak apa, diteruskan. Dalam kereta sekarang tak macam dulu, tak ada masalah kan. Tidur je dalam kereta tu ya, InsyaAllah. Tapi ada orang dia nak menghalalkan untuk melakukan persetubuhan dengan isteri dia. Ya, nak melakukan persetubuhan dengan isteri dia pada hari itu dalam bulan puasa. Dia rela pergi ke Kelang, sewa hotel sana kerana nak menghalalkan. Ya, boleh, tak ada masalah, tapi dia kena otak, dia tak kena bayar kifarah. Sebab itu musafir ya. Tapi berusaha lah ya, sampai macam tu. Okey, kemudian perempuan haid, nifas dan wiladah, dia kena ganti. Kalau wiladah, kalau nifas sebulan ya, awal puasa bersalin ya, nak sampai sebulan tu ya, 30 hari nak ganti. Sakit juga rasa tak? 30 hari nak ganti, tapi dah ketentuan Allah nak buat macam mana ya. Okey, kemudian dikecualikan dan tidak perlu ganti semula tapi kena bayar fidyah ya, iaitu wanita atau lelaki tua yang tidak mampu berpuasa. Kalau mak ayah kita tua, kata kakak tadi umur 90 tahun mungkin tak mampu dah nak berpuasa, dia kena bayar fidyah. Dia tidak perlu berpuasa. Okey, kemudian orang yang sakit tak ada harapan yang sembuh dah. Ya, tadi ada harapan sembuh, dia kena ganti. Tapi kalau tak ada harapan sembuh, dia kena bayar fidyah. Berapa hari dia tinggal? Ya, kalau 30 hari, 30 darab kadar fidyah Selangor RM4. Jadi 30 darab RM4, 120. Duit tu sama ada nak beras nanti ada nak tak pusing tu, siapa ni lagi nanti Ustazah terangkan nanti. Okey, dikecualikan ganti dan membayar. Dikecualikan ganti tapi wajib qada dan
fidyah. Siapa mereka ni? Perempuan mengandung dan menyusukan anak, ya, kerana tidak puasa bimbang terhadap anak dalam kandungannya dan dirinya. Okey, orang yang melewatkan qada puasa Ramadan, ya, tanpa keuzuran sehingga datang Ramadan yang lain. Tahun 2025 puasa dia tak ganti, 2026 dia kena ganti dan kena bayar fidyah. Ya. Okey, ada contoh di situ. Zainab meninggalkan 3 hari puasa Ramadan pada tahun 1433, iaitu pada tahun 2020. Ya, 1433 Hijrah tu bersamaan tahun 2020. Dia tidak mengqadakannya sehingga datang Ramadan tahun 1436, iaitu pada tahun 2023. Maka fidyah yang wajib dibayar oleh Zainab serta qada puasanya ialah 9 cupak. Okey, tahun 2020 iaitu tahun 1433 tu meninggalkan puasa 3 hari. Kemudian 2021 dia tak qada lagi puasanya, ya. Jadi puasanya tetap 3 hari tapi fidyahnya 3 cupak. Tahun 2022 ya, tidak qada lagi, puasanya tetap 3 hari tapi fidyahnya 6. 2023 qada, tak bayar lagi, tak buat lagi, tak ganti lagi. Makna puasanya masih dia kena ganti 3 tetapi fidyah 9 hari. Begitulah perkiraan. Ya. Okey. Boleh faham ya? Boleh, insya-Allah. Puasa tetap sama tapi qadanya berganda-ganda. Okey ya, fidyahnya berganda-ganda. Sorry, ada silap. Berganda. Boleh faham ya? Boleh faham. Okey, nanti kalau balik baca kat rumah kan, insya-Allah. Okey. Qada puasa ialah yang diwajibkan ganti puasa selepas berakhir bulan Ramadan, ya, dan hari raya puasa mengikut bilangan hari yang dia tidak puasa pada bulan Ramadan. Okey, kemudian fidyah memberi makan setiap hari secupak makanan ruji, iaitu makanan asasi. Rutin kita biasanya ialah beras. Yang mengenyangkan tu ejaannya salah dia. Sesebuah tempat dan disedekahkan pada fakir miskin, orang fakir miskin. Ibarat tadi Ustazah dah terangkan. Okey, perkara sunat, iaitu segera sahur, segera berbuka puasa, sahur, baca doa, berbuka puasa. Setahun sekali lupa Ustazah doanya. Doa buka puasa lupa, ya, setahun sekali. Okey, berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan pada orang yang berbuka, mandi wajib sebelum fajar. Maknanya sebelum subuh kita mandi, ya, sama ada shower ke atau cebok air ke. Sebelum cebok dunia, kalau kita ada penyakit, ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah penyakit yang ada dalam diriku. Kita kan kena mandi sebelum subuh, ya. Siram kepala, yang first air kena kepala kita tu kita niat, ya Allah, ya, angkatlah segala penyakit yang ada pada badanku ini. Ya, kemudian kita dengan shower, senang aja kan, tak baca bercebur kan. Lepas tu buangkanlah penyakit, ya, dari badanku ini. Cubalah buat, cuba amalkan, insya-Allah. Ya, insya-Allah, ya. Mandi sebelum subuh banyak hikmahnya. Okey, kemudian melewatkan sahur, meninggalkan perbuatan keji.
Dalam bulan puasa ni tak ada kerja, kan? Inilah kerja kita. Ya, jangan ini dalam puasa ni. Apa ni? Buat ketupat hari-hari, pagi petang buat ketupat. Ya, dengan ni sekarang nak pergi rumah orang dah tak boleh. Betul? Jangan. Ya, itu termasuk dosa. Ya, kalau mengumpat melibatkan orang pula, susah kita. Dosa kita dengan Allah senang. Betul tak? Kita taubat, kita taubat nasuha, betul-betul taubat, minta maaf, ampun dengan Allah. Tapi tahu kita dosa dengan manusia macam mana? Kalau dia tak ampun, susah. Ya, Allah tak ampun juga kita. Lagi kalau kita menzalimi orang, bila kita mati nanti, ya, segala amal kebaikan kita akan pindah kepada orang yang dizalimi. Kalau tak cukup, segala kejahatan orang itu, orang yang kita zalimi, akan pindah kepada kita yang menzalimi dia. Dalam kita dosanya, kalau lelaki, dalam dosa diri sendiri lagi, dosa isteri, kalau isteri 4, isteri 4 tu dosa tak kepada suami. Kalau anaknya seorang tu 10, 40 anaknya, termasuk dosa ke atas suami. Betul tak? Macam mana nak tertanggung sedangkan amal ibadah kita kurang. Ya, begitu juga kita. Ya, kita orang perempuan. Dosa kita nak kita nak masuk syurga senang aja, taat kepada Allah. Ya, tapi yang susahnya ialah dengan suami. Dengan suami. Ya, dengan Allah senang. Taubat nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh taubat, tapi dengan suami, ya, kita susah. Suami balik lambat sikit, dah masa muka dah kita. Apa balik lambat hari ni? Dah. Suami beli ikan kecil, kita nak ikan besar, tak jumpa saudara kita, dah. Kita dosa dah. Ya, kita masa muka dengan dia, kita marah dia, semua dosa kita. Ya, kalau suami tak reda kita, berarti dosa kita. Ya, dosa kita dengan suami. Kita orang perempuan ni boleh masuk mana-mana pintu syurga. Ya, kecuali dosa kita dengan suami kita. Tidur, ya, dah. Tidur pusing belakang pun, kecuali suami izin, tak apa. Suami kata, kau tidur tempat kau lah, aku tidur kat katil aku, tak apa. Kalau dia tak bercakap apa-apa, tak boleh. Kita nak beramal ibadat malam, ya, tak minta izin dengan dia, tak boleh. Nak puasa sunat, ingat kita orang perempuan tak boleh puasa sunat tanpa izin suami. Kalau solat sunat boleh, sebab solat sunat tu sekejap. Tapi puasa sunat 1 hari, kadang-kadang dia memerlukan kita. Ya, faham memerlukan ya? Dia memerlukan kita. Dah betul kan? Kadang-kadang kita nak puasa, suami ajak dah kan? Kita kata macam mana kita jadi serba salah. Betul tak? Kita jadi serba salah. Ya, jadi kita kena minta izin dia. Kalau dia kata okey, puasalah. Kalau dia senyap, tak boleh. Kalau dia kata pun tak apa dah, kita puasa. Kalau solat sunat tak apa. Ya, dosa kita dengan suami, ya jagalah. Ya, jagalah ya, semua dengan suami. Bagi yang ada suami, bagi yang tak ada suami, dari segi satu sudut ya. Okey, alhamdulillah. Yang maknanya tak adalah dosa dengan suami, tapi dari segi lain kita memerlukan suami. Ya, jauh pergi ustazah situ. Tak apa ya, selingan sikit. Okey, makruh masa berbuka, masa berpuasa, berbekam, melewatkan berbuka, merasa makanan dengan lidah. Biasalah kita kaum ibu dengan rasa sedikit. Jangan rasakan teruslah. Ya.
Oh sedap hari ni ya. Rasa mesti kena basuh sebab di ujung lidah ni tempat rasa makanan. Okey, kemudian cium pelukan ya yang menimbulkan syahwat, bersiwan atau gosok gigi, kemudian berkumur berlebih-lebihan dan masukkan air ke dalam hidung. Ya, perkara yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, makan minum dengan sengaja dan keluar darah haid dan nifas, muntah dengan sengaja, berjima pada siang hari, mengeluarkan air mani dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, kemudian gila, murtad dan keluar tu tak ada ya, keluar aja, keluar dari agama Islam, pengsan, hitam ataupun mabuk. Mumut macam mana kalau mumut? Mumut Jawa, mumut macam mana? Pening. Dia bukan sampai boleh buka puasa ya. Mumut tu dia pusing-pusing kat macam mana? Kita Kelantan apa pusing? Apa Kelantan semua? Pening. Tak tahulah, kita pening juga ya. Tapi Jawa mumut ya. Dia pusing gitu. Mumut kan bahasa Kelantan susah kan. Okey, ini bahagian fidyah pula ya. Fidyah puasa dan cara pengiraannya. Fidyah ialah denda yang dikenakan pada seorang Islam yang telah balik kerana tidak menggantikan puasanya di bulan Ramadan atau sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan puasa ganti pada suatu tahun sehingga tiba Ramadan tahun yang baru. Hukum membayar fidyah adalah wajib. Namun puasa juga tetap wajib digantikan mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan walaupun telah membayar fidyah. Walaupun kita telah membayar fidyah tapi puasa tetap kena ganti. Okey. Jika fidyah tidak dilaksanakan atau tidak dibayar, ia menjadi hutang kepada Allah. Jadi ruh kita nanti tergantung di antara bumi dengan langit, tengah ya, sebab hutang tidak dijelaskan. Kadar fidyah berubah mengikut harga beras. Ya, kalau beras basmati mungkin mahal ya. Kalau beras cak rambutan murah sikit. Beras macam-macam kan. Okey, ditetapkan di suatu tempat, fidyah dikirakan berdasarkan kadar harga beras semasa. Okey, perkiraan fidyah boleh dikira dengan menggunakan kalkulator fidyah yang disediakan oleh lembaga zakat Selangor ataupun kita kira sendiri. Okey, kadar fidyah secukup beras yang ditetapkan oleh lembaga zakat Selangor ialah RM4. Okey, cara pengiraan manual, bilangan hari tidak berpuasa. Katakan kita tinggal puasa tahun 2025 10 hari. Kemudian kita darab, ya, kadar fidyah RM4. Jadi 10 darab RM4 sama dengan RM40. Kalau kita tak puasa 30 hari, jadi 30 darab RM4 RM120. Perkiraannya senang saja. Okey, siapa yang perlu membayar fidyah? Okey, orang tua yang tidak mampu berpuasa kerana ada uzur, dia tidak perlu qada ya, dia kena bayar fidyah. Orang sakit namun ada harapan sembuh, dia kena tiada harapan sembuh, dia kena bayar fidyah, dia tidak perlu qada. Orang yang sakit tidak berpanjangan dan lalu berbuka kerana sakit, dia kena bayar fidyah. Orang yang sakit tidak berpanjangan lalu berbuka dan tidak sempat menggantikan puasa Ramadan sebelumnya, jadi dia kena bayar dua-dua. Fidyah kena bayar, qada pun kena bayar juga.
Orang yang musafir kerana berbuka, orang yang musafir berbuka kerana musafirnya, dia kena bayar fidyah saja. Orang yang musafir namun tidak sempat, dia kena bayar apa tadi? Dia kena qada saja. Orang yang musafir namun tidak sempat menggantikan puasa sebelum masuk Ramadan, dia kena bayar dua. Perempuan dah tahid, dia kena qada saja. Perempuan yang dah tahid namun tak sempat nak ganti, dia kena bayar dua. Perempuan yang mengandung, menyusukan anak namun khawatir akan keselamatan dirinya, dia kena qada saja. Perempuan yang mengandung atau menyusu anak yang khawatir keselamatan bayi yang dikandung atau anak yang sedang disusukannya, dia kena bayar dua. Orang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, dia kena qada saja. Dia tinggal puasa dengan sengaja tapi tak sempat ganti, dia kena bayar dua. Okey, boleh ya? Nanti kita balik baca kat rumah pelan-pelan ya. Okey, bentuk fidyah yang disalurkan. Okey. Satu, bentuk makanan mentah. Okey, beras atau bahan makanan pokok tempatan seperti 1 cupa, iaitu bersamaan dengan 675 gram ya, mengikut ketetapan Majlis Agama Negeri. Yang kedua, bentuk makanan matang yang kita masak atau pesan dari catering ya. Tetapi kena diingat, kalau kita nak bayar fidyah, kita bawa ke masjid, ke surau tak boleh. Kenapa? Sebab di situ ramai orang bukan asnaf, orang fakir miskin. Jadi kalau kita nak ambil cara yang kedua, nak bayar fidyah kita kena hantar ke rumah. Ini sedekah makanan, jangan cakap ini fidyah saja. Ini tak boleh. Fidyah tidak boleh pada anak yatim. Ya, okey. Tadi puan tanya tentang boleh tak, siapa tanya tadi, fidyah kita bayar waktu masa hidup. Seeloknya begitu. Ya, fidyah kita tak ingat. Nanti Ustazah buat perkiraan, kita akan tahu fidyah kita kan seeloknya kita bayar semasa kita hidup. Okey, contohnya umur kita sekarang berapa? 60 kan? Betul? Jadi umur okey, kita balik berapa? Umur kita balik dah tahid, kita berapa? 11 perempuan. Dia ikut masa kita dalam period tu Ustaz. Umur kita dah tahid dulu berapa? Saya kata 3. Oh, kata 3. Berapa tu? 11. Oh, dah 13. 13 umur. Jadi 7. Ini baik. Umur yang 9. Umur yang 3. Okey, ini yang kita kira. Jadi dalam sebulan, masa kita 47 tahun ni, berapa kali kita tinggal puasa dalam sebulan? Puasa Ramadan tu berapa kali? Katakan kita dah tahid, paling-paling yang pun 7 hari, betul tak? Bahkan kita tak ada, bahkan kita tak bayar dah. Mesti dah ada kita bayar kan? Tapi bayar penuh ke tidak tu Allah Ma'alam. Okey, jadi kita nak anggarkan berapa? 5 ke atau 3? 3. Okey, katakan 3. Darab. Itu darab 3. 21. 2. 12 tadi 14. 14 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 14q 14 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
Ini apa? 140 Ustazah. Ini sekejap terlintas kat lain sekejap. Baik Allah. Okey, 141 ni adalah puasa yang kita Bayar. Kena bayar. puasa yang kita tinggal. Yang tinggal. Okey, nak tahu berapa fidyah? Darah RM4. Okey, 4, 6, 1, RM564. Itu fidyah yang kita kena bayar dari 141 hari puasa yang kita tinggal. Jadi 141 hari puasa kita tinggal, kita kena bayar. Kalau tidak, kita terhutang dengan Allah. Ustazah, kalau yang kata setiap tahun itu berganda, yang mana fidyah kan? Inilah yang katakan tahun 2025. Ya, hutang kita, fidyah kita 564. Kalau tahun ni tak jelaskan, tahun depan tambah lah. Bertambah lah. Bertambah lah. Bayar asuh boleh. Bayar tak boleh. Ini boleh. Ini boleh bayar asuh. Kalau ini boleh bayar asuh, tapi dalam tahun semasa. Dia tahun semasa, maknanya ini masih ada lagi bakil puasa, ada berapa hari lagi? 12 hari lagi dah. Jadi kalau nak jelaskan ini, berarti hutang kita dengan Allah terhapus dari segi fidyah puasa. Tapi kalau hutang kita dari segi puasa, masih ada 141 hari. Jadi pada tahun 2026 kita mulalah puasa. Puasa baru. Puasa ganti. Ganti. Ya, itu saya kata nak menangkan buat yang sunat sambil niatnya. Ustazah, kalau ikutnya, masa kita bapa ada anda macam Apa dah kan? Dah lupa. Lupa perkiraannya macam ni lah, lupa. Ini kita umur balik kita agak balik berapa? Dah tahir berapa ribu? 13. Perkiraannya macam ni. Ya? Kita tak tahu. Ya, kita ada gantikan puasa kan. Bila kita bulan puasa, kita tahu kita tak puasa 7 hari, kita ada ganti. Ya, ini cuma Ustazah buat cara rawak. Kalau kita dah yakin kita ganti, kita tolaklah. Ya, kita dah ganti berapa. Tapi ini secara rawak je. Lebih tak apa, jangan kita kurang. Kalau kurang masih kita berhutang dengan Allah lagi. Boleh faham ni perkiraannya? kalau kita puasa sunat tu niat puasa ganti kita lah. Tapi kalau inilah ingat 141 nanti kita buat perkiraan sendiri. Ya, formulanya sama je. 60 umur, masa umur kita sekarang ni. Okey, kemudian kita tak tahir kalau 16. Ada setengah dia banyak sangat tu Ustazah. Kena ganti puasa 1 hari berapa salah. Kita buat 1 hari. Maknanya dalam kita ini rawak je. Kalau 1 hari senang aja jadi 27 hari. Kalau ingat dia kalau ingat tak apa. Biar kita lebih, jangan kita biar kita lebih, jangan kita kurang. Okey, boleh faham ya? Janganlah termenang gandaan. Tahun gandaan mana? Ini. Tadi Ustazah ada sebut, kita puasa tetap 3 hari, tapi kalau lewat kita membayar, dia akan mengganda. Media puasa tetap. Puasa yang puasa tetap.
janda. Ya. Okey, boleh faham ya? Faham. Jangan teman-teman jangan takut ya. InsyaAllah. Maknanya alhamdulillah kita tahu ya cara ya. Okey. Kalau yang macam remaja-remaja pemula yang dah setahun kan, kita tak bayar media kita kan, maksudnya lebih daripada 500 kan? Ya. Ya, kita cubalah kira kat rumah aku dah 80 sekarang contoh kan. Kita kira, kita buat. Kalau pergi lembaga zakat dia kirakan. Kalau kita nak bayar zakat, bayar fidyah kita ke dia senang. Dia bagi duit dia kira, tak bagi duit ke dia. Kalau kita nak buat sendiri, kita kira sendiri dan duit tu kita bagi pada fakir miskin. Okey, boleh ya? Jadi dalam 3 bentuk tadi ya. Satu, mak beli beras. Satu, kita sediakan makanan. Okey, dan satu lagi kita duit. Okey, kemudian mana tadi? Okey, kadar dihitung berdasarkan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Okey, penerima makanan atau fidyah wajib diserahkan pada fakir miskin. Maknanya tidak boleh anak yatim. Dan orang yang berhak menerima fidyah menurut Al-Quran, orang yang berhak menerima fidyah adalah fakir dan miskin. Bagaimana dengan anak yatim dan janda? Allahu Akbar. Okey, anak yatim dan janda, apakah mereka berhak menerima fidyah? Subhanallah. Dah lama dah ikutnya, baru lagi lama. Betul kan? Betul saja. Betul kan? Okey ya? Tak masuk. Oh, jatuh ni. Okey. Terima kasih. Okey, bagaimana dengan anak yatim dan janda? Apakah mereka berhak menerima fidyah? Okey, tengok keadaan pula ya. Boleh saja yang berstatus janda atau anak yatim menerima fidyah, asalkan mereka dalam keadaan ekonomi yang sangat kurang. Maknanya dia termasuk orang asnaf, masuk dalam kategori fakir atau miskin. Apabila janda atau anak yatim tersebut memiliki kecukupan harta, maknanya dia orang berada atau orang senang, maka tidak berhak menerima fidyah. Ya, yang termasuk dalam asnaf saja yang boleh, janda dengan anak yatim. Okey, timbul persoalan bolehkah fidyah diberi kepada ahli keluarga sendiri? Okey, sedekah boleh tak bagi pada keluarga? Boleh, yang bukan dalam tanggungan kita. Contohnya mak ayah kita tak boleh bagi pada mereka sebab dia ditanggung oleh kita. Anak-anak kita tidak boleh sebab dia di bawah tanggungan kita. Yang boleh dibagi ialah kepada adik-beradik kita. Ya, tapi tengok pula, kalau adik-beradik kita kaya, tidak boleh. Kalau dia tak termasuk dalam asnaf, tidak boleh bagi. Begitu juga makcik-makcik kita. Ya, kalau dia tergolong dalam asnaf, boleh bagi. Tapi kalau dia bukan tergolong dalam tu, tidak boleh bagi. Ya, begitu juga sedekah, seeloknya bagilah pada adik-beradik kita yang susah, agak susah. Ya, bila adik-beradik kita susah dari segi keuangan, apakah kita senang hati? Tak, ya. Kita tolong adik-beradik kita dulu. Ya, sedekah pun begitu juga lah ya. Fidyah pun begitu juga.
Okey, kemudian niat fidyah macam mana? Dilafazkan dalam hati. Okey, saja aku niatnya saya membayar fidyah atas kewajiban puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Senang saja niatnya. Okey, kemudian niat fidyah bagi mayat atau waris yang aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadan, kita sebut namanya. Ya, nama contohnya Asna binti Zaleha. Kita sebut nama binti Mak ya. Perdu kerana Allah Ta'ala. Inilah fidyah puasa yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Jangan pula kita nak berbagi duit ke bagi asnaf tu kita cakap ini duit fidyah saya ya. Tak boleh, jangan. Malu kita ya. Orang tak tahu fidyah tu apa, katanya jadi persoalan pula. Ya, kita siap, kita kumpulkan duit. Ini fidyah yang aku nak keluarkan kerana tinggal puasa ya, lepas-lepas ya. Kita niat, Allah tahu niat apa pun, tetapi mesti sebut fidyah. Kemudian dari duit tu kita belilah apa-apa makanan, beras ke 3 perkara tadi ya. Beras, makanan dia ada siap ataupun duit. Ya, senang aja. Masih ada lagi masih ada lagi 12 hari. Kalau ada fidyah kita yang dulu-dulu tak bayar, ya kalau ada duit bolehlah selesaikan. Kalau tak boleh selesai, katakan ada 500, ya denda fidyah kita nak bayar 300. Jadi 200 lagi, tahun satu lagi akan jadi tambah 400. Ya, begitulah seterusnya. Okey, kadar fidyah tu dah kita dah tahu 675. Okey, yang lain tak ada masalah dah ya. Okey, masalah yang berkaitan dengan puasa. Apa tu guna inhaler ya? Tu sedup. Okey, alat sedup kan? Asma. Ya, puasa dia macam mana tu? Puasa dia macam mana? Dia boleh puasa tak? Boleh. Kenapa boleh puasa? Tak membatalkan. Tak masuk. Tak masuk dalam tu. Perkara yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka kita mana? Apa? Mulut, lagi telinga, hidung, mata, kubur dan kubur. Jadi inhaler tu sedup melalui hidung dan mulut. Batal tak? Batal. Sebab ni ruang terbuka, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Jadi mulut ni terbuka, hidung terbuka. Kita sedup lah kan, melibatkan hidung dengan mulut. Jadi puasa kita batal. Ya, kalau dia sedut sahur tu dia sedut, lepas tu dia boleh bertahan sampai buka, itu tak batal. Tetapi kalau dia 2-3 jam sekali sedut, 2-3 jam sekali sedut, itu batal. Dia memang tak boleh puasa sampai bila-bila. Orang ini kena bayar fidyah. Dia nak puasa tak boleh dah, sebab dia hidup dia pun dengan itu je. Bergantung pada itu. Jadi dia kena fidyah. Dia kira kategori kritikal. Kalau 2-3 jam sekali dia kena seduh, 3 jam sekali ya. Okey, begitu juga dengan cuci buah pinggang. Ya, buah pinggang ya, cuci dia bukan cucu ya, cuci ya. Cuci buah pinggang ya. Macam mana? Boleh buka tak? Boleh, kalau nak buka boleh ya. Tetapi sebab dia bukan dalam rongga terbuka juga, dia cucuk bukan rongga terbuka. Ambil darah apa tu bukan rongga terbuka. Rongga terbuka ini je. Boleh nak puasa boleh, tapi kalau larat, sebab kalau cuci buah pinggang tu dia lepas tu dia haus kan. Dia haus. Kalau larat boleh. Okey ya. Jarum suntikan. Okey, kalau kita insulin melibatkan rongga terbuka tak? Tak.
masuk air, kita masuk air. Ustazah bulan puasa lepas masuk air. Sebab tunggu nak cek tekanan darah lama sangat kat klinik baru-baru. Ya, dan tunggu lama jadi tekanan darahnya naik, kena masuk air. Pergi pagi tadi elok sebab nunggu lama jadi tekanan naik, stres agaknya. Doktor kata, makcik buka puasa ya, kenapa? Makcik kena buka puasa. Batal puasa makcik sebab masuk air. Kata ini bukan rongga terbuka. Rongga terbuka sebut ke doktor tu. Dia kata bukti kata batal. Bukti. Lepas tu kita pun baru buka nak mulut nak bagi tahu dia, makcik jangan ceramah kat saya, dia kata. Bukti kata batal. Lepas tu kita fikir pula masuk air batal ke? Bukan rongga terbuka, bukan masuk mulut ke lubur apa. Ya, wallahu a'lam. Tapi Ustazah teruskan juga puasa. Ya, wallahu a'lam. Tapi dia kata dia, Kalau sedut minyak angin tu, kita kan sedut minyak angin ni dalam rongga, sedangkan kita korek hidung pun kita kena gini je, tak boleh masuk ke dalam. Apa lagi kita sedut minyak angin, masuk ke dalam semua. Ya, kita korek hidung kan, tak boleh ke dalam, seluar ni je. Bukan kita minyak wangi pun kita ini kan ke dalam juga masuk sampai ke rongga kita. Ya, kita korek hidung pun tak boleh ke dalam sana, kat luar sana. Ingat dia rongga terbuka, mulut kita, hidung kita, mata kita, telinga, kubur dan lubur. Mata tak rasanya masuk. Mata tidak rongga terbuka. Rasanya mata tidak, hidung, mulut, telinga 5, kubur dan lubur 5, mata tidak. 5 kan? Mata tidak. Okey, boleh ya? Okey, rasa itu je lah cukup Ustazah bagi taklimat sikit tentang puasa. Ya, ini boleh faham ya. Yang penting ini faham untuk perkiraan diri kita. Dan Ustazah minta maaf lah ya kalau ada salah dan silap Ustazah. Dan jadikanlah nota ni sebagai pengajaran untuk kita, sebagai semakan ya untuk kita. Dan satu lagi ini ya, 10 bacaan sepanjang malam terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 maknanya malam ke-21. Bacalah. Ya, tak nak baca tunggu 21 lambat sangat. Tak malam pun boleh baca. Selepas maghrib bacalah. Ya, dalam bulan puasa nanti. Ya, insya-Allah ya. Boleh ya? Sebagai panduan kita. Maknanya setiap bulan bulan Ramadan mulalah baca ini lepas maghrib, lepas ngaji. Ngaji jangan ditinggalkan. Surah Al-Mulk semua dah ingat ke? Sudah ingat? Perlahannya bunyi. Masya-Allah. Dan surah Al-Mulk jangan ditinggal ya. Dihafal, itu bekalan kita di alam kubur nanti. Al-Quran satu lagi jangan lupa dibaca setiap hari. Sebab mati tak mengenal tua atau muda. Okey, Ustazah minta maaf ya, banyak-banyak ada salah dan silap Ustazah. Okey, kita akhiri dulu pengajian kita ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Kemudian kita ambil sekejap untuk tahlil arwah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.